Emas naik ini bukan sebab magic. Ramai orang fikir bila harga emas naik, ia macam satu keajaiban. Tapi sebenarnya, kenaikan harga emas ini adalah refleksi daripada inflasi. Nilai wang kita susut. Dan emas ini menjadi penyimpan nilai yang sebenar. Nilai wang susut, emas kekal bernilai. Sebagai contoh, RM100 hari ini mungkin kurang kuasa beli dia pada 10 tahun yang akan datang. Berbanding dengan hari ini. Tapi emas tetap bernilai dan ianya bukan sahaja melindungi nilai duit anda daripada inflasi, malah akan membina aset jangka masa panjang. Tips penting untuk penyimpan emas. Jangan tunggu harga rendah untuk kita mula menyimpan emas ni. Teruskan menyimpan walaupun sedikit, konsisten lebih penting daripada jumlah yang besar untuk tabungan emas ini. Pandang simpanan emas ini sebagai perlindungan kewangan jangka masa panjang, bukan cara untuk kita cepat kaya. Pesan saya juga, teruskan menyimpan, jangan berhenti. Masa depan kewangan anda ini akan lebih selamat dengan emas sebagai aset. Pesan yang kita kena ingat adalah, ada emas, insya-Allah akan ada duit.